Assalamualaikum semua. Kali ni Atika Podcast dengan someone special, Dr. Zahra. Boleh tak Dr. perkenalkan diri, daripada mana dan apa kepakaran Dr.? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zahra. Perkenalkan diri saya Dr. Zahra. Dan saya sekarang bekerja di Klinik Utama Kota Warisan sebagai resident doktor. Ada pengalaman daripada klinik kesihatan dan juga ONG. Dan sekarang di klinik utama ni saya sebagai GP lah. Saya tengok semua jenis penyakit lah, tapi bukan sebagai pakar. Okay. So saya juga melihat ibu mengandung yang datang untuk follow up setiap bulan, dan juga biasanya kita akan buat scan lah kat sini. Mengandung dia tak ada spesifik makanan yang kita larang tapi ada beberapa benda yang ibu mengandung perlu ambil tahu untuk mengelakkan daripada jangkitan kuman. So biasanya makanan-makanan yang kita ambil secara harian yang biasa kita ambil adalah semua selamat, kecuali jika satu, kalau kita ada alergi pada makanan tersebut. Kalau boleh elakkanlah, sebab kita tak nak ibu mengalami alergi ataupun anaphylactic shock waktu dia sedang mengandung lah, sebab dia akan membahayakan kandungan. Kedua adalah makanan-makanan yang tidak dimasak dengan sempurna. Contoh, telur separuh masak. Tak boleh juga makan? Tak boleh. Tak boleh. Nombor dua, sushi, makanan-makanan yang mentah. Makanan-makanan yang dimakan tanpa dimasak mendedahkan seseorang tu, bukan sahaja ibu mengandung, mendedahkan seseorang tu kepada penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh bakteria ataupun parasite. Contoh, toxoplasmosis. Contoh lagi, salmonella. Kalau telur separuh masak kan boleh menyebabkan cirit-birit yang teruk. Pasaran selalunya dia dah pasteurized lah, susu yang perah terus kita minum. Contoh macam kalau orang pergi ke Mekah kan, dia ada susu unta yang perah fresh terus minum. Yang tu dia boleh menyebabkan jangkitan kuman kepada penyakit-penyakit seperti brucellosis, listeriosis. Dia ada kuman-kuman dia yang boleh mengakibatkan miscarriage ataupun bahaya pada kandungan yang dah besar lah. Maksudnya susu fresh tu Yes, tak boleh. Puasa Ustaz? Tak boleh, yes, tak boleh. Susu tu mesti dipasteurize, diproses untuk matikan kuman. Kalau kiranya ibu yang mengandung ni yang suka makan sushi ataupun kena makan hati-hati. sashimi, kena puasa Ustaz 9 bulan. Betul. Pada beranak tu you all boleh makan. Yes, boleh makan dengan hati-hati. Jangan keterlaluan, jangan berlebihan. Tips dia satu lagi, makan jangan berlebihan lah. Makan secukupnya. Sesuatu yang mahal seperti itu kan. Okay. So setahu saya lah, mengidam ni atau pregnancy craving ni dia memang ada, tapi dia biasanya berkaitan perkara-perkara ataupun benda yang untuk memenuhi keperluan ibu waktu dia mengandung tu, disebabkan oleh hormon dia. Sebab kita tahu bila kita mengandung, hormon-hormon akan meningkat. Contoh hormon progesteron, estrogen, beta HCG, semua benda tu dia akan buat apa tu nama dia, peningkatan ataupun kita rasa nak makan sesuatu yang kita tak cukup. Contohlah ada orang dia mengidam certain food yang sebenarnya dia nak iron daripada food tu, daripada makanan tu. So bukan sebab dia mengada-ngada ke apa, tapi saya rasa kalau mengidam emas tu semua tu, saya tak boleh nak jawab kenapa. Mungkin dari segi emosional juga yang tu, tapi dari segi pemakanan biasanya untuk memenuhi keperluan ibu tu waktu dia pregnant lah. Banyak mitos ni. Okay. Kalau minat atau mengidam makan benda-benda masam tu mengandung chemical. Kalau mengidam benda-benda yang mana? Baby boy. Nampak? Okay, itu saya boleh bagi satu je ayat. Saya rasa tu mitos. Sebab tu gender ni dia sebenarnya dah ditentukan sewaktu conception lagi. Maksudnya waktu sperm dengan ovum tu bertemu tu, kita dah tahu dah lelaki perempuan. It's not because kita rasa nak makan ni mungkin kita adalah baby girl, makan benda ni mungkin baby boy. So saya rasa macam benda tu macam misleading sikit, sebab kromosom tu semua dah ditentukan waktu awal lagi. Waktu awal kehamilan, waktu dia mula-mula bercantum tu lagi. So dah tahu dah lelaki perempuan dia. Sebab tu saya rasa macam mitos. Mitos guys. Okay. Actually kalau untuk
vitamin tadi. Pertanyaannya apa? Pemakanan. Pemakanan. Okey. Kalau pemakanan, sebenarnya kalau untuk ibu yang awal pregnancy ataupun kita panggil first trimester lah kan. First trimester ni kebanyakan ibu 25% from them dia akan ada masalah dengan mual, muntah, dia susah nak makan, dia susah nak makan benda yang biasa dia makan, disebabkan oleh hormon-hormon tadi. Tapi jangan lupa perlu ambil makanan yang tinggi folic acid, ferrous, dan juga kalsium lah. Kalau rasa macam tak boleh sangat iron dengan kalsium tu, mungkin boleh fokus pada benda yang tinggi folic acid. Because pada awal pregnancy ataupun first trimester tu adalah fasa pembentukan organ. So kalau kita tak cukup folic acid waktu tu, kita akan ada masalah pada stage pembentukan baby, which is waktu pembentukan tu dia mempengaruhi yang waktu second trimester and third trimester patient tu, ibu tu. Biasanya kalau iron boleh dapat daripada pemakanan Pemakanan harian. Kita kena support dengan suplemen. Untuk awal pregnancy selalunya ibu susah nak makan iron yang suplemen tu. Sebab apa? Sebab rasa dia tak sedap. Iron tu besar, satu dia punya preparation tu besar, dan juga dia rasa dan bau dia kurang sedap lah. So untuk orang yang mengalami morning sickness, agak sukar untuk dia nak ambil benda tu. So for me, fokus pada folic acid dulu. Sebab folic acid ni adalah untuk pembentukan saraf. So daripada otak sampai tulang belakang dia tu, dia kena sempurna dulu kat situ. Lepas tu baru kita top up selepas second trimester. Sebab selalunya awal-awal kita punya HB tak turun lagi. So fokus kita more kepada folic acid dulu. Folic acid pun dia makan suplemen. Suplemen. Ataupun ada makanan-makanan yang Ada makanan-makanan yang tinggi folic acid, telur, ikan yang berlemak macam salmon, sardin, tu semua tinggi. Bilis, daripada sayuran-sayuran hijau, ada bayam tu semua, sawi tu semua tinggi folic acid. Buah-buahan, citrus, orange tu semua kan, semua tu tinggi folic acid. Actually folic acid ni dia boleh didapati daripada most of the makanan yang kita makan hari-hari. Cuma kita boleh tolerate ataupun tidak je. Untuk awal-awal semester. Untuk awal-awal. Okay. First semester tu kita kurang jaga makan. Apa efek-efek yang boleh jadi dekat baby dalam kandungan? Okay, kalau untuk ibu yang memang contohlah dia tak tahu pun dia pregnant, ataupun ibu yang dia pregnant tapi dia macam tak ambil berat, tak makan folic acid secara teratur, tak ambil makanan yang tinggi folic acid. Folic acid tu sendiri dia boleh buat macam-macam complication kepada baby jika dia kurang folic acid. Satu yang paling common adalah NTD, neural tube defect. Maksudnya dia ada masalah dengan tulang belakang daripada otak sampai tulang belakang dia. Spina bifida, anenkefali. Pernah tengok kan baby yang tak ada kepala tu? Yang separuh tu kan? Yang tu pun disebabkan oleh kekurangan folic acid juga. So folic acid ni sangat penting. Dia yang mula-mula. Sebab dia yang masa pembentukan tu, masa proses pembentukan organogenesis tu, pembentukan organ tu, dialah yang supply utama untuk bagi benda tu boleh bertumbuh dan growth secara normal. Daripada saya doktor kan, kita ibu makan folic acid ni masa awal pregnancy atau sebelum plan nak mengandung tu you order kena makan? Yes. Prepare kita punya nutrisi dalam badan. Bagus sangat soalan tu. Sebab ya, betul. Kalau saya suggest 3 bulan sebelum. Memang mengikut kita punya suggestion pre-pregnancy pun, kita akan suggest 3 bulan sebelum untuk top up, untuk kita top up folic acid tu dalam tubuh supaya duduk dalam kadar yang normal. Sebab untuk orang yang folic acid dia rendah ni, efek dia tu, dia bukan efek waktu tu je, dia akan efek seterusnya baby tu macam mana. So sangat penting kalau dia dah prep ataupun prepare awal, kuranglah komplikasi. So sebab tu kalau pregnancy ni actually dia perlu plan daripada awal dia pregnant, waktu pregnant dan selepas pregnant. Apa yang nak jadi pada baby tu. Dia bukan nak jadi mak ni kena plan lah sebenarnya. Ya, betul. Tiba-tiba senang mengandung, Betul. kita tak cukup nutrisi, baby pun efek. Jadi guys, pada mana followers Matika yang baru kahwin, plan nak mengandung, better you all better consume dengan doktor lah, senang kan, ikut body masing-masing. Tips daripada Dr. Zahra, kita makan folic acid tu lebih awal sebelum kita pregnant. 3 bulan kan doktor? Ya, 3 bulan sebelum kita plan untuk pregnant. Selain daripada folic acid, apa lagi doktor suggest suplemen yang sesuai untuk pregnancy yang awal-awal ni? Okay, so basically 3 lah yang utama. Satu is folic acid. Ambil yang requirement dia lebih kurang dalam 400
to 5,000 microgram. Ambil suplemen yang secukupnya. Kalau nak tahu berapa kita punya suplemen requirement tu, boleh tanya doktor anda. Sebab kita tengok juga bukan semua orang memerlukan jumlah yang sama. Ada orang dia memerlukan jumlah yang lebih tinggi. Contoh, ibu yang pernah mempunyai anak yang cacat sebelum ni kan, ataupun ibu yang usia dia dah meningkat lebih daripada 35 tahun, yang mana risiko dia lagi tinggi, mungkin dia memerlukan folic acid yang lebih tinggi. Compare tu dengan orang yang baru first time pregnant, dia tak ada apa-apa risiko kan, dia orang kata dia healthy lah, dia sihat, mungkin dia perlukan folic acid yang lebih rendah. So ada orang tanya berapa nak makan, berapa biji, tanya kita, doktor kita yang mula-mula tengok kita, sebab dia yang akan menilai risiko kepada seseorang ibu tu lah kan. Lepas tu ferrous lah, ferrous tu iron. Iron ni biasanya kita akan tengok waktu kita buka buku tu, waktu kita buka buku pink tu, kita akan check darah kan. Masa tu kita akan tengok HB baseline patient tu berapa. So waktu tu kita akan bagi tahu berapa banyak yang dia perlu ambil iron tu setiap hari. Biasa requirement yang biasa adalah 30 ke 60 mg untuk orang yang tak ada masalah dengan HB. But untuk orang yang ada masalah, kita akan gandakan lagi lah. Jadi iron tu doktor untuk darah untuk tambah HB. Sebab untuk orang pregnant, dia memang HB dia akan turun physiologically. Walaupun dia tak buat apa-apa, badan dia sendiri yang buat HB tu jadi drop. Lepas tu yang ketiga is calcium lah. Requirement untuk ibu dan juga baby juga. Yang tu dalam 1000 mg pun dah cukup. Yang tu pun depends. Ada ibu dia tak prefer untuk ambil suplemen, dia nak ambil daripada makanan, boleh, tapi kena pastikan makanan dia cukup lah kalsium yang kita perlukan everyday tu. So kena tanya doktor anda waktu anda jumpa tu, berapa yang sesuai dosage yang sesuai, makanan apa sahaja yang boleh kita makan untuk cukupkan requirement yang seperlunya lah. Kenapa pagi-pagi lah paling teruk mual? Dan ada tak something makanan yang kita boleh membuatkan mual tu kurang? Susah soalan tu. So morning sickness lah kan. Morning sickness. Kenapa dia jadi waktu pagi? Banyak faktor yang boleh menyebabkan morning sickness tu ataupun mual muntah tu dia jadi lebih teruk waktu pagi. Satu adalah sebab hormon, back to the hormone. Sebab memang waktu kita pregnant ni, hormon kita haywire, dia semua jadi tinggi. Terutamanya dia bukan naik turun doktor. Terutamanya beta HCG hormon. Dia paling tinggi ataupun spike tu waktu pagi. Dan hormon ni lah yang hantar signal dekat otak kita, mual lah, muntah lah. So itu satu. Kedua adalah waktu tu adalah biasanya waktu yang paling rendah kadar syugar kita, ataupun hypoglycemia lah kalau bahasa medikalnya. Kita senang nak dapat gula rendah waktu tu. So bila gula rendah, salah satu simptom gula yang rendah ni muntah, mual muntah jugalah. Lepas tu apa lagi yang boleh menyebabkan kenapa waktu pagi itu je lah kot saya rasa. Faktor, dua faktor tu faktor penyumbang utama. Kenapa waktu pagi yang teruk, dan waktu tengah hari tu, waktu tu hormon kita dah a bit stable, so dia kurang sikit. Walaupun ada juga yang memang sampai tengah hari pun dia still lagi rasa nak mual muntah. Kalau makanan yang boleh mengurangkan morning sickness ni subjektif. Ada orang dia suka benda masam-masam, ada orang suka benda manis, ada orang dia tak boleh langsung dengan plain water, dia nak benda yang berasa. Ada ramai patient yang dia tak boleh dengan plain water, benda yang kosong ni dia akan trigger dia punya rasa muntah tu, rasa nak muntah tu. So dia boleh lah ambil apa-apa sahaja yang boleh mengurangkan dia punya trigger mual tu. Satu. Kedua, dengan ubat-ubatan lah. So biasanya orang yang mengalami morning sickness yang teruk ni, biasanya doktor akan prescribe dia dengan ubat-ubatan anti-emetic ataupun ubat tahan muntah lah. Senang cerita, ada beberapa jenis yang safe untuk pregnancy, dia boleh ambil secara regular. 2 kali sehari, 3 kali sehari, depends pada ubat apa. Ubat tu makan selama dia rasa dia tak selesa ataupun rasa mual tu lah. Untuk bantu dia supaya jangan teruk sangat morning sickness tu. Because morning sickness ni tak bagus kalau dia berlanjutan dan severe dan teruk. Muntah dia tak ada benda yang boleh masuk, so boleh menyebabkan dehidrasi juga. So dia kena bantu dengan makanan yang dia pilih tu dan juga ubat-ubatan. Teruk, tapi Maya dah semester kedua, ketiga dia dah hilang. Tapi kalau dia sepanjang pregnancy tu morning sickness teruk, ada tak efek
dekat baby. Okay. Untuk orang yang mengalami morning sickness berlanjutan lebih daripada first trimester, sebab biasanya morning sickness dia hanya sampai 13 minggu lebih kurang first trimester sampai 13 minggu, because waktu tu dari segi hormon kita dah makin stabil dan biasanya dah tak ada dah mual muntah, ibu akan regain appetite tu semua kan. Tapi ada orang dia berlanjut, ada beberapa sebab lah. Satunya adalah sebab hormon thyroid. So dia kena investigate untuk benda tu. So untuk orang yang dia berlanjut tu jangan biar aje, dia mesti kena check dia mesti kena check, takut hormon thyroid dia yang terganggu sama ada tinggi sangat hormon thyroid ataupun terlalu rendah. So benda tu semua boleh diperiksa daripada pemeriksaan darah, dan kalau katakan dia sangkut kat situ thyroid dia ada problem, kita akan treat lah thyroid. Tapi kalau katakan dia check thyroid dia, thyroid pun normal je. So biasanya sebab hormon dia lah, yang tu memang tak boleh buat apa, dia terpaksa bergantung kepada ubat-ubatan je lah. Sampai memang ada orang sampai terpaksa kita masukkan drip because dah ada symptoms dehydration. Kalau panjang pregnancy tu morning sickness tu teruk, ada efek dekat baby tu? Ada efek. Satu, kalau ibu dia jadi malnutrition, ibu dia tak cukup nutrisi, akan ada lah efek pada baby. Baby boleh jadi low birth weight, baby akan jadi berat badan dia berkurang compare tu dengan usia dia yang sepatutnya, ataupun boleh menyebabkan miscarriage juga. Nutrien-nutrien yang sepatutnya dia dapat dia tak capai. So dari segi ibu tu sendiri, dari segi fizikal dan mental dia pun akan terganggu juga. Ibu senang dapat anxiety, stress, depression kalau benda tu berlarutan lebih daripada 13 minggu ataupun lebih daripada first trimester. Namanya doktor, kalau contoh sepatutnya baby tu 30 minggu, berat dia sekian, tinggi dia berat dia lebih pun tak boleh kan? Kecil pun tak boleh. Kecil pun tak boleh. Jadi dia kena sesuai dengan umur usia dia. Betul. Yang tu betul. So mesti pembesaran baby dengan usia ibu dia mesti naik dengan selari. Dia tak boleh kecil sangat pun kita tak nak, kecil sangat pun akan terganggu organ-organ dia, besar sangat pun boleh terganggu juga. Macam mana ataupun tips lah doktor dekat ibu-ibu yang tengah pregnant sekarang tapi dia stres dengan orang keliling. Contohlah kan, kenapa perut kecil sangat, awak makan sikit sangat, lagi baby tak cukup makanan, sedangkan dia pergi check up baby, scan baby setiap bulan, doktor cakap okey je, berat baby sesuai dengan kandungan dia tu. Macam mana nak kontrol, sebab kita nak kontrol mulut-mulut orang keliling tak boleh kan, tapi macam mana kontrol emotion kita. So for me lah, first kena selalu berfikiran positif lah, yang mana kita ni ada tanggungjawab yang Allah bagi dekat kita, di mana pregnancy sendiri adalah satu perjalanan yang bukan saja fizikal, dia spiritual juga sebenarnya. Okay, so first positive thinking, amanah yang Allah bagi pada kita lah. Satu. Kedua, kalau saya lebih kepada letakkan shield ataupun orang panggil apa? Border. Jangan ambil semua benda yang orang cakap tu sebagai benda yang boleh effect kita. Sebab kita kena fikir, kalau kita terganggu dari segi emosi, baby pun boleh terganggu sekali. Contohlah kita sampai stres sebab orang cakap perut kita kecil sangat, macam ada masalah pula dengan baby kita. Padahal baby kita tak ada masalah. Kita kena percaya yang every time kita datang check tu, kita tak perlu fikir ataupun ignore aja apa yang orang lain cakap pasal pregnancy kita kalau sebenarnya tak ada masalah tu. Kecuali kalau memang ada masalah, yang tu kita perlu fokus untuk treatment dan management lah. Tapi kalau memang baby kita well saja, buat apa kita nak peduli ataupun fokus dengan kata-kata orang di sekeliling, sebab kita hidup bukan untuk puaskan hati orang, kan? Siapa kat sini ada pengalaman yang sama, cuba komen, dan macam mana korang kontrol emosi ataupun kontrol supaya tak fikir apa orang cakap. Adalah followers Mahtika tanya kan, ibu mengandung ni boleh exercise tak? So untuk exercise, dia lebih kepada lihat kapasiti diri sendiri. Tepuk dada, tanya selera, because dia berbeza untuk setiap orang. Contohlah, orang tu memang orang yang memang dah sedia aktif, dia dah biasa buat aktiviti, biasa buat marathon, biasa buat larian. Biasanya untuk dia brisk walk, untuk dia berjalan petang-petang, dia takkan ada masalah untuk dia. Berbeza dengan orang yang tak pernah buat exercise langsung, tiba-tiba masa pregnant nak buat exercise juga. So yang tu dia kena a bit berhati-hati, with precaution lah, dengan lebih berhati-hati. Sebab apa? Sebab kita kena tengok kemampuan dia untuk beraktiviti itu. Walaupun dia hanya buat brisk walk. Brisk walk ni sendiri, definition brisk walk tu sendiri adalah dia bukan jalan-jalan lenggang tu tau. Brisk walk ni dia exercise yang bila you jalan tu you rasa macam
you masih boleh bercakap, tapi you tak boleh bernyanyi. Itu satu. Maksudnya boleh bercakap tapi tak boleh nyanyi. boleh Maksudnya nyanyi kan kita akan pakai udara ataupun nafas daripada perut kan. So maksudnya dia punya tercungap tu macam tu. Ataupun nak senang lagi, korang kira berapa step. Kalau korang buat 1 minit 100 step, maksudnya korang buat brisk walk. Kalau kurang daripada tu bukan brisk walk. Itu jangan sangat. Itu lengkang maklimah. Okay, so kalau katakanlah you all buat brisk walk tu, dia tak memberikan apa-apa efek pada diri. Korang tak ada rasa sampai sesak nafas yang teruk, tak ada rasa sakit dekat bahagian bawah perut, tidak ada perdarahan, should be okay untuk korang buat brisk walk. Jadi boleh continue je. Boleh continue. Biasanya kita advise for 30 minutes lah. Maksudnya no harm pun, boleh buat. Walaupun just 40 minit tu setiap hari. 30 minit setiap hari. Tapi katakanlah kita buat 10 minit kita dah mengah. Kita dah sesak nafas, kita dah tak boleh control breathing, kita dah rasa sakit bahagian bawah, tak perlu buat sampai 30 minit. Mungkin 10 minit cukup untuk kita. So tengok kapasiti diri sendiri. Kita tak boleh nak generalize untuk semua orang lah. Yang tu memang masing-masing punya keaktifan sebelum pregnant dan sewaktu pregnant. Tip tu doktor. Tadi doktor share, kalau orang biasa dia nak aktif 40 minit brisk walk tu okey lah untuk pregnant. Tapi kalau dia macam dah tercungat-cungat tu, bukan tak payah buat langsung kan doktor kan? Ya, masih kurangkan minitnya. Jangan jadikan alasan pregnant tercungat-cungat brisk walk. Boleh brisk walk. Dia boleh brisk walk. Tapi kita tengok pada badan kita. Kalau biasa orang boleh 40 minit, kita 20 minit dah okey dan kita proses 20 minit lagi. Tapi tu setiap hari. Bila berdarah ni ataupun ada perdarahan ni, dia perlukan pemeriksaan. So bergantung kepada pemeriksaan itulah how severe benda tu. Okay, so bleeding pada awal pregnancy atau first trimester ni is common, biasa kan. Tapi yang first yang selalu ramai orang dapat adalah conception punya bleeding. Yang mana bila dia nak menempel pada dinding rahim tu so biasanya darah dia very mild, dia pinkish, dia tak sakit perut dia tak ada sakit perut yang very intense Yang tu biasa normal punya perdarahan. But dia boleh jadi tak normal. Perdarahan disebabkan oleh miscarriage ataupun threatened miscarriage. Perdarahan disebabkan oleh ectopic pregnancy ataupun kehamilan di luar rahim. Orang yang mengalami molar pregnancy, pregnancy anggur nanti baca pasal pregnancy anggur. Pregnancy anggur sama bentuk baby tu dia tak jadi seperti baby lah, dia jadi bentuk seperti anggur, dia panggil molar lah molar pregnancy. Ataupun selepas bersama sexual intercourse pun boleh bleeding lepas tu infection yang common juga boleh terjadi pada awal pregnancy. So untuk ibu yang ada masalah dengan perdarahan, tak kisah pada usia berapa, tapi ni kita fokus pada awal pregnancy, first jumpa doktor. Tu je. Keluar sikit ke banyak ke? Jumpa je dulu. Sebab kita tak tahu how severe benda tu. Sebab katakanlah perdarahan tu disebabkan oleh kehamilan di luar rahim, benda tu perlu referral atau rujukan segera. Because benda tu memang bermain dengan nyawa. Ibu boleh meninggal disebabkan perdarahan yang teruk di dalam perut lah. So tak boleh macam ignore je. Sikit je ni kot. Betul. Kenapa ibu mengandung selalu terkenal dengan tekanan darah lebih tinggi? Adakah mengandung jadi stres? Okay, ada beberapa sebab lah yang boleh buat jadi tekanan darah tinggi tu. Biasanya untuk orang yang tak pernah mengalami darah tinggi sebelum pregnant, dia pun ada risiko untuk dapat waktu dia pregnant. Satu, sebab hormon. Kedua, disebabkan oleh placenta dia tu, aliran darah pada placenta dia tu tak sempurna, pun boleh buat darah tinggi juga. Lepas tu, peningkatan berat badan yang mendadak. Ada orang naik berat badan sangat banyak waktu dia pregnant. So waktu tu pun dia boleh jadi juga. Lepas tu pre-existing lah. Pre-existing ni orang yang memang dah pernah ada. Maksudnya dia dah ada sikit-sikit dah bila dia pregnant, dia boleh dapat juga. So biasanya orang yang ada masalah dengan tekanan darah tinggi ni, dia akan detect masa usia 20 minggu ke atas. Tapi awal pun ada. Biasanya kalau yang awal tu dia memang dah ada lah, sebelum tu memang dah ada problem tu So tadi faktor-faktor tadilah sebagai penyumbang. Jadi contohlah setiap bulan kita main check baby kan. Jadi
ibu tu akan dicek tekanan darah juga lah kan, Ya. setiap bulan lah kan. Betul. Jadi kita boleh monitor benda tu setiap bulan, tekanan darah ni okey ke tak Betul. okey. Jadi kalau okey kita beri treatment. Yes, betul. Sentiasa akan diperiksa every month untuk apa tu, tekanan darah dan juga protein. Itu penting juga tu protein. Protein pun Dia setiap berkaitan. bulan dia check. Yes, setiap bulan memang kena check dua tu. Itu adalah position. Waktu kita scan tu, position baby macam mana? Dia kepit ke, dia buka ke, dia duduk melengkup macam tu ke? So Ataupun dia menyorok ke belakang. yes, dia ada keadaan yang baby tu memang dia tak nak, dia memang duduk macam tu. So bila dia duduk melungkup macam tu, susahlah kita nak tengok. Itu satu. Kedua adalah orang yang scan tu lah, dia dah biasa tengok ke belum. So kalau macam doktor yang scan tu, dia dah biasa tengok, dia dah biasa buat daripada awal pregnancy, dia dah biasa tengok yang kalau kecil macam ni nampak dia, kalau dah besar sikit macam ni pula. So dia biasanya boleh detect lebih awal lah. Biasanya saya advise lah, kalau biasa yang normal punya ni dalam 18 weeks tu lah. 18 weeks ke atas dah boleh tahu. Kalau orang yang pandai sikit tengok, mungkin dalam 15 minggu macam tu dah boleh dapat tengok dah. Tapi Atika tertarik dengan Okay, dekat belakang ni. bunga. Okay. Apa panggil bahasa dia? Ah. Apa function kat bahagian Okay. dekat belakang ni? Yang ni kita nak tunjuk lah yang klinik kita ni memang ada buat MCH, maksudnya boleh tengok ibu-ibu mengandung, boleh follow up dan juga untuk cantik lah kan, nampak flora dia tu kan. Lepas tu masa kita scan tu, ibu boleh lah tengok suasana yang cantik sikit dalam kita punya ni, dalam kita punya bilik ni. Tapi dua-dua tu experience dia berbeza sebab working environment yang berbeza lah. Masing-masing ada dugaan dan cabaran masing-masing lah. Untuk first pregnancy saya tu, waktu tu saya HO. Anak saya dah umur 13 tahun. Ya, tak lah. So Doktor. 12 tahun dah anak saya. So masa saya pregnantkan dia tu, saya HO-ONG. So seperti yang semua tahu, nama pun HO, memang tak ada live pun kata. So bekerja ke sana ke sini dengan perut besar tu. So itu experience lah untuk saya sebagai ibu yang first time pregnant. Tapi HO-ONG. Tapi HO masa tu, HO-ONG waktu tu. So sangat mencabar mental dan fizikal, tapi Alhamdulillah anak sihat. Untuk anak kedua pula, cabaran COVID. Anak yang kedua cabaran COVID 2020 kita COVID. Betul lah 2020. So yang tu pun dugaan dia yang tu lah, tapi Alhamdulillah saya tak pernah kena COVID. Sepanjang saya pregnant tu, with all the protection lah, Alhamdulillah. Alhamdulillah tak ada pernah ada apa-apa complication daripada COVID dan successful bersalin dengan normal lah. Itu pengalaman saya. Dua-dua doktor bersalin normal. Alhamdulillah dapat peluang normal dua-dua. Tapi jangan risau, kalau ibu-ibu yang tak ada experience normal, just bersyukur saja. Actually bersalin tu normal ke caesar ke adalah peluang yang Allah bagi dekat kita. Doktor buatlah kepakaran doktor dekat klinik utama Kota Warasat. Okey. Untuk klinik utama, kalau kita fokus pada pregnant lah untuk antenatal ni, kita memang ada buat antenatal booking. Nak buka buku pink, kita memang ada. Silakan datang ibu-ibu, ayah-ayah pun boleh datang. Sebab teman-teman kat ibu tu. Lepas tu kita ada pemeriksaan growth scan. Growth scan yang biasa tu, yang kita tengok berat baby, air ketuban, uri dekat mana, gender scan. Lepas tu kita ada screening anatomy scan. Lepas tu kita ada scan 5D. Screening Anatomy, dia macam detail scan tapi GP yang buat. Kalau detail scan tu pakar yang buat. Tapi so beza. Dr. Zahra boleh buat datang. InsyaAllah kita akan bantu dan kita akan tolong. Jika ada apa-apa yang perlu kita refer kepada pakar, kita akan rujuk seperlunya. So semua insyaAllah untuk antenatal management, insyaAllah kat sini ada. Minum air gula kita ada, cucuk Boostrix untuk injection 28 minggu tu kita ada. So boleh datang. Kalau tak tahu, boleh call ataupun tanya kita. WhatsApp.